Okay guys, sekarang aku nak test kamera ni. Kamera dari GoYoDoc. Okay, test shoot dekat luar. Hari tu aku shoot indoor. Indoor tu macam tak cukup cahaya. So kali ni kita try kat outdoor yang cukup cahaya. Mungkin gambar dia lebih okey kan. Okay, let's go. Kita shoot. So nak on kamera, korang just tekan yang ni, button yang on off ni, lama sikit. So dia on. Okay, sekarang kita try shoot lah. Lepas tu korang boleh tengok hasil dia. Okay, let's go. Okay, kita dah habis shoot. So nak off, korang just tekan button ni balik lah. Tekan lama. Alright, so check it out. Kita tengok hasil dia. Okay, sekarang aku shoot video pakai kamera GoYoDoc ni, mini kamera. Okay, dekat outdoor. Hari tu shoot indoor kan. Shoot indoor macam gelap sikit kan. So kali ni banyak cahaya. So kita tengok hasil dia nanti. Okay, Mina. Alright. Okay. So guys, bye bye. Okay guys, tadi kita dah shoot kat luar. Okay, so sekarang aku nak tunjuk korang cara kita nak transfer file dekat phone. Okay, so sekarang korang kena guna kabel type C to type C untuk kita connect dengan phone. Okay, sekarang aku tunjuk sini. Lepas tu aku cucuk kat sini. Ni bahagian USB port kan, kat sini. Okay, so cara dia, korang on kamera ni. Okay, on kamera ni. On tekan ni Okay, lepas tu dia tanyalah nak connect yang mana. So kita pilih memori, kita tekan OK yang ni. Kita pilih memori, dia akan keluar macam ni lah. Lepas tu kita cari file kat sini. Okay, kat phone aku. Okay, so kita pergi portable lah. Kita pergi sini. Dan kita ambil image lah. Image ni image tadi. So adalah gambar dia dalam ni. Nampak yang aku shoot tadi lah. Tu. So nak transfer, korang just select gambar lah. Korang pergi ke move ke internal storage. Sekejap kita try create new folder lah. Senang. Okay, GoYoDoc. So kita transfer kat sini lah. Okay, lepas tu kita buka balik, kita cari untuk record. Ini kot tadi. Ni. So yang ni aku record tadi. So kita akan transfer ke phone GoYoDoc. Okay, macam tu je cara dia. Alright. Okay, ni dah move. So sekejap tengok ada tak kat sini. Ada kat dalam phone dah transfer lah. Ni semua gambar yang aku shoot tadi. Okay, dengan video. Alright.
Okay, itu saja guys. So kalau nak off, nak keluar daripada sini, korang pergi kat tempat tadi tu kan, kat phone tu korang eject dulu. Okay, lepas tu dia dah ni, korang tarik je lah. Dia akan off sendiri. Kamera ni okey lah, not bad lah. Dekat outdoor aku rasa okey. Aku tengok dekat phone lah macam okey sikit daripada kita shoot kat indoor. So yang ni memang sesuai untuk outdoor lah. Kalau korang nak bawa outdoor untuk gambar yang suka-suka kan, saja nak ambil gambar je boleh tak pakai ni. Okay, cuma dia punya pixel tak adalah besar macam yang kita ambil pakai phone sekarang. Beza, tengok harga dia lah kan. Harga dia pun bawah 50 korang boleh dapat dah. Okay, so dia ada 4 colour. Macam ni lah colour dia. Dia ada colour pink, ada colour pink, colour merah, colour hijau dengan colour silver. Colour silver ni ada sebenarnya tulisan Goju Dog, tapi dekat bahagian atas kat tulisan aku lah. Okay, dia ada bahagian kat sini kot, tulisan Goju Dog. Alright. Okay, siapa nak beli korang just tekan shopping bag kat bawah. Okay guys, itu saja aku nak share untuk pagi ni. Thank you for watching. Bye bye.